Kalau kabel saya kuat memang langsung tak keluar cerita ni. Kabel saya adalah apa yang saya gunakan hanya doa kepada Allah SWT. Sebelum ini, Tular mengatakan Datuk Afdin Shauki terlibat dalam satu salah laku perolehan projek naungan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bernilai RM4 juta. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu kenyataan mengesahkan bahawa tiada elemen jenayah dalam kes berkenaan. Tak naklah kita cerita panjang, jom kita dengar sendiri penjelasan Datuk Afdin Shauki ni apabila namanya dikaitkan dalam isu berkenaan. Saya nak cakap yang saya mula-mula mengambil pendirian untuk berdiam diri oleh kerana kita nak biar pastikan tidak ada mengurung keadaan, biar badan-badan yang perlu melakukan siasatan buat. Pasal apa? Bila orang tuduh kita, tuduh senang tau. Tapi kita nak lawan, buka mulut aja orang cakap alah, mungkin semua akan cakap tak betul. Paling senang saya boleh cerita macam ni. Saya borak dengan DBKL, DBKL kata tak ada apa-apa masalah dengan tata kelola yang kita buat masa kita buat kerja ni. Dan tugas saya adalah memang untuk mencari job untuk yayasan. Itu tugas saya. So, memang tak ada benda yang pelik daripada benda ni. Cuma yang peliknya, mungkin ada orang yang tak berpuas hati dalam establishment saya yang mungkinnya daripada serpihan kerajaan lama yang berada dalam saya punya GIC yang membuka suara kerana tak puas hati. So maksudnya tuduhan tu bermotifkan politik atau? Pada saya dia bermotifkan politik kerana pemilihan parti yang amat dekat dan juga ia juga mungkin bermotifkan iri hati ke tak puas hati ke something. Datuk, bila ada pula yang kata bila dah lepas ni mungkin Datuk menggunakan kabel-kabel tertentu. Wow. First of all, saya mengucapkan terima kasih kerana ingat kabel saya sangat kuat. Kalau kabel saya kuat memang langsung tak keluar cerita ni. Kan? Tapi kabel saya adalah apa yang saya gunakan hanya doa kepada Allah SWT. Tak ada orang, siapa boleh tolong? SPRM, bila dia dah start buat kerja, dia membuat kerja dengan sangat-sangat teliti. Kalau kau ada salah apa pun, mesti kau kena pergilah. Masalahnya, saya langsung tak dipanggil oleh SPRM. Yang dia interview semua orang keliling saya untuk dapat tahu sama ada ke kes ke tak ada. Bila tak ada, dia terus announce tanpa panggil saya. Saya siap. Saya telefon SPRM. Tanya kau saya ni, saya banyak benda nak cerita ni. Kan? Dia kata tak perlu lagi. Datuk, Pengajaran yang Datuk dapat lebih pasal tidak orang. Pengajaran saya adalah politik ni adalah sangat kotor. Sangat kotor. Kedua adalah sebagai kita seorang yang berada dalam politik dan juga ialah cuba nak membuat kerja apa ni, we keep our circle close. Jangan terlalu besar circle kita. Kalau besar sangat nanti kita kadang-kadang orang tak puas hati ke apa ke. Dan lagi sekali, satu lagi, balik kepada kita percaya pada Tuhan, kita percaya yang kalau nak minta apa-apa pun minta aja kepada Allah SWT. Nama tu terpalit. Ada tak rakan-rakan industri yang menjauhkan diri? Ada itu. Tapi ramai juga kawan-kawan yang 100% call saya cakap saya tak percaya apa orang cakap. Cuma apa yang saya perasan dalam lingkungan, ada yang tanya tak, ada tak call bertanya khabar, you okay ke, you tak okay. Itu yang saya perasan lah, siapa yang ada call, siapa yang tak ada call. So Datuk tahulah mana kawan, mana lawan. Betul. Bukan nak cakap lawan, tapi saya tahu siapa kawan dan siapa yang mungkin pelik sikit, kan? Maknanya so kita tahulah, kita takkan terlalu mengharap pada orang-orang macam tu.